yang anak lelaki kecil dengan saya minta Allah Ta'ala yang belajar. Bagi saya mic pun dengar tak suara saya kan? Dengar tak suara saya? Dengar tak dengar kan? Tapi dengar tak? Kalau tak dapat pun dengar Dengar okey. Okey, kita rapat. Okey, dengar tak suara saya? Korang ada penonton hari ni. Saya nak bagi tahu apa yang saya nak buat. Kenapa saya buat macam ni? Okey. Awak duduk sini nak awak duduk. Awak duduk sini. Kita rapat-rapat dengan ibu. Peluk je ibu. Nak peluk ibu, peluk je. Nak peluk ibu, peluk je. Peluk faham boleh. Okey, mari kejap. Hari ni saya nak share sikit. Saya nak cerita. Kenapa saya buat video lepas saya buat jualan? Saya cakap depan-depan dengan nama Allah. Saya buat ni bukan saya nak glamour, tapi saya nak bagi tahu yang saya adalah bekas anak pengawal keselamatan, bekas pelajar yang ada dapat bantuan RMT, dan saya juga pernah ada anak angkat. Anak angkat ni kita akan rasa seperti anak kita sendiri. Dan hari ni tak ada pos nak jual barang. Tadi mereka bekerja, tapi hari ni, sekarang ni, detik ni saya nak bagi tahu. Saya tak nak tunjuk, tapi saya terpaksa tunjuk. Yang mengatakan hari ni jualan kita adalah jualan yang paling teruk berbanding dengan sebelum ni. Sebab saya pesan Kak Noris pernah nangis tak esak. Datuk, kenapa kami dikatakan dapat 200,000 sedangkan saya tak bagi 200,000. Betul yang sebelum ni saya ada bagi aman tu lebih tinggi dari, tapi minta maaf adik, minta maaf pemandang, jualan kita memang teruk hari ni, dan saya terpaksa bagi gaji yang rendah. Dan saya harap ke rakyat Malaysia yang menonton saya hari ni, ya saya satu je, Tuhanku, aku tak mampu nak bagi gaji yang tinggi sebab jualan aku teruk.